Apa ni? Rendam basuh dia dengan garam supaya lagi bersih. Masuk tadi, okey, kita masukkan dulu. Kita masukkan air. Agak-agak je guys, agak-agak je. Bismillah. Tuang je. Gaul bagi kata. Gaul bagi sekata. Okay. Ni, santan. Ni terpulang nak pakai santan fresh ataupun santan kotak. Dua-dua boleh. Bagi semua santannya masuk. Garam secukup rasa So, lepas tu kita masukkan rasa keping sikit bagi rasa the balance. Ajinomoto sikit guys. Taklah air sikit. Nampak? Okay guys, sekarang ni dia dah gelegak. Dia macam ni. Sayur keladi. Siap, inilah hasilnya. Ada Bismillah. Ada bau minyak kan. Nanti lepas raya makan. Tak. Tak ingat.